Seperti yang kita tahu, Hang Tuah merupakan pahlawan dan Laksmana Melaka yang terbilang. Tetapi, dari manakah Hang Tuah berasal? Beliau dilahirkan di Melaka dengan nama Hang Tuah, anak kepada Hang Mahmud. Namun demikian, ini merupakan salah satu versi cerita asal-usul Hang Tuah. Hari ini, kita akan pergi kepada versi lagi satu yang mempunyai cerita yang berbeza. Di dalam versi Sulalatus Salatin, kisah Hang Tuah bermula di Sulawesi pada zaman Sultan Mansur Shah. Pada waktu itu, baginda menghantar utusan kepada kerajaan Goa di Sulawesi untuk memulakan hubungan persahabatan. Apabila Raja Goa menerima perutusan tersebut, baginda menerimanya dengan hati yang terbuka. Bagi meraihkan hubungan ini, Raja Goa mahu memberikan hadiah kepada Sultan Mansur. Jadi, baginda tanya salah seorang utusan itu berkenaan perkara yang Sultan Mansur suka. Utusan itu pun menjawab yang Sultan Mansur sukakan budak lelaki yang tampan, sikap baik, berani dan anak kepada orang kaya. Mendengar cadangan utusan itu, Raja Goa pun arahkan hamba-hambanya untuk mencari calon yang sesuai. Maka orang-orang Goa pun cari budak-budak di setiap kampung dan kebun. Malang sekali, mereka tak jumpa budak yang sesuai. Kemudiannya, Raja Goa terdengar cerita berkenaan seorang budak bernama Daeng Mempawah. Daeng Mempawah merupakan anak kepada Raja Bajong yang berusia 12 tahun dan beliau mempunyai rupa dan sikap yang baik. Malah, dia juga membuktikan keberaniannya dengan membunuh 2 orang yang mengamuk di negerinya. Jadi, disebabkan dia memenuhi syarat-syarat yang disebutkan, Daeng Mempawah pun diambil oleh Raja Goa untuk dibawa ke Melaka sebagai hadiah. Akhirnya, mereka pun kembalilah ke Melaka untuk memaklumkan kejayaan mereka kepada Sultan. Apabila Sultan Mansur bertemu dengan Daeng Mempawah, baginda berasa amat gembira melihatnya dan bersetuju untuk memeliharanya sebagai hulu balang. Mempawah pun dianugerahi perhiasan keris tempur Melaka dan juga gelaran Hang Tuah.